Hello guys, kita nak pergi sarapan pagi. Kat sini tak ada kolam. Sini tak ada kolam. So kita pergi sarapan pagi. Let's go. Makan apa? Boleh order ke? Bukan buffet. Buffet lah. Dah, jom. Oops. Ini. Neng 322. Duduk 322. Okey. Seorang tak turun lagi. Seorang kena jaga. Apa dia? Seorang kena jaga asal. Tak apa, banyak kosong. Duduk tengah dengar ke? Duduk sana lah, ujung sana. Ambil je lah apa-apa, Hasyat. Ambil dulu. Ni ada apa? Aku ambil lah roti-roti ni. Dah ada satu. Kau tak nak ambil roti ni? Ya. Apa tu? Wow. Apa tu? Roti canai. Kuadang. Ini apa? Oh, ni salad. Kamu nak makan salad? Nak makan Coca-Cola. Apa dia? Nak makan Coca-Cola susu. Tak boleh minta susu. Lah. Tak boleh makan lagi. Makan apa ni? Lapar. Ambil lah apa-apa. Apa ni? Kenapa tak ambil dia punya mayonis? Ada mana je? Mesti ada mayonis. Tepi tu mana pink tu. Oh. Bagus, sedap. Ya, ya. Astagfirullah. Astagfirullah. Yang bukan-bukan. Kasihan. Kita try dulu. Ya, dia tak cukup tangan. Kau macam tu lah. Ambil punya. Habis. Ini punya. Okay, dia tema Britain food dia. British. British. Britain juga. Okay guys, update terbaru. Walik punya makanan dah sampai. Ada teh tarik, ada salad, tofu, bag sedap ke tak? Not bad. Not bad. Udah. Hei. Nah, nampak. Okey, nak tutup. Jom. Kita main dulu. Guys, sekarang kita tengah makan dulu. Sarapan. Okay, kita tengah makan dulu. Lepas ni kita nak jalan-jalan pusing satu Bukit Fraser ni pula. Sekarang suhu dekat bukit ni 24 Celsius. Okay, stay tune. Jom kita makan dulu, lepas ni kita jalan. Let's go. Cepat habiskan. Okay, dah sarapan. Sarapan nak jalan. Hah? Nak jalan. Entah. Nak pergi burung. Nak main skuter lagi. Nak main skuter kejap. Jom lah. Mi nak main skuter. Sabarlah. Mandilah dulu. Terus Mandi lah. nanti berpeluh lah. Vital Apa, ni. sejuk. Kenapa tak cakap kedua mi sangat? Dah sangat dah tadi. Okay guys, kita nak keluar. So kita ambil gambar dekat luar. Dekat luar. 6, 7.
Dalam ni dalam. Dah lah. Ambil video. Wali letak di kursi. Okay, bye bye Fraser Hill. Terima kasih Wali. Kasih Belanja. Freezer. Yeah. Bestnya. Ni atas tu apa? Hati-hati, rapat kiri je. Aisyad, kiri. Ay, takkan tak tahu kiri kanan mana. Okay. Wah, ada kedai makan atas tu. Oh, ada kedai makan. Okay. Ni Masjid Sultan Mahmud Bukit Fraser. Oh. Macam ni masjid dia. Tak apalah, atas lain E. Saya tadi. Bau nak tanya kunci. Atas lain E. Oh, patutlah ramai orang. Oh, kedai makan. Makan sekali. Oh, dia kedai makan. Dia nak masuk dalam nak tengok. Tak rasa air dia sejuk tak? Mestilah sejuk. Kat betul pun dah sejuk. Okay, sekarang kita berada di Masjid Sultan Mahmud, Melaka. Tapi berada di Sekarang kita berada di Masjid Sultan Mahmud, Melaka, yang berada di Bukit Fraser, Pahang. Okey, kalau korang nak tahu, hari ini merupakan 30 hari bulan dan hari di mana final UCL. Arsenal menentang PSG hari ni. Malam ni lah, malam ni. Ni ada pokok-pokok herba. Jom kita masuk masjidnya. Sejuk ni. Ha? Sejuk. Rasa sejuk. Ya. Sejuk. Jom masuk. Hui. Hui. Sejuk. Design menarik. Dia melengkung. Bagi air Kita nak bagi air masjid. Bagus. sejuk lah. Oh. Kalau tidur dalam ni sedap. Tidur bukan nak solat je. Bawa sejuk lantai je. Lantai stop semua sister. Okay guys, kita dah habis di Masjid Sultan Mahmud Bukit Fraser. Boleh kata best lah. Kita dekat bawah tu panas, kat atas ni sejuk je. Okey, rambut tak apa nak elok. Okey. Tengoklah tu. Daun apa? Entah. Daun teruk tu. Apa daun teruk? Judi. Okey, jom sekarang ni kita nak ke location seterusnya. Stay tune. Jom kita explore lagi Bukit Fraser. Let's go. Okay, sekarang kita nak pergi.
Bagilah kita masuk. Sekarang kita nak pergi ke viewpoint tempat orang tangkap gambar dekat Fraser Hill. Antara tempat tarikan jugalah. Sebenarnya dekat Fraser Hill ni dia ada satu air terjun. Nama dia air terjun Jeriau. Jeriau ke Jeriang? Jeriau. Tapi jauh 4 km dari sini. Sebenarnya banyak lagi tempat yang kita tak boleh explore hari ni dekat Fraser Hill. Tapi at least kita dapat pergi yang tarikan dulu. So kita tengah jalan kaki nak on the way ke viewpoint Fraser Hill. Jom. Okay. Tengok tu banyak pokok-pokok. Ni kata kebanyakan pokok ni hidup dari zaman dinosaur. 1990. Tak ada lagu tu. Memang zaman dinosaur lah, ada berpuluh-puluh juta tahun dia hidup. Okay, kita dah sampai. Nampak Gunung Ganang tu. Jangan. Okay. Zoom Gunung Ganang tu. Pakai ni, tekan. Masya Allah, awak kapet. Mana orang kapet? Sana tu. Kejap lah. Yang tadi belum. Ui, awan dia. Ya. Tu ada gunung-gunung. Ada Lavan Syaiful ni. Jom. Nak ambil gambar. Okay. Ni lookout point. Fraser Hill. Okay, jom. Kita pergi tempat lain. Jom. Askar, tegak. Boleh tangkap gambar masuk. Taman Awam. Ni food court. Tempat makan tu klinik. Jom. Kata lah. Motor boleh pusing. Macam track dia je. Apa yang pusing? Pakak lah. Ya, nak takkan kapal balik. Ada ni bang. Mana? Apa dia? Ni tu kacang. Mana dia main? Oh yelah, baru boleh lumba. Kira. Tu kot sayang. Cuba tanya. Okay, jom. Jom. Boleh lah main? 2 lap. Kita tengah main tau. Ya pergi tanya. Berapa ringgit? Kapan? Tu, jap. Eh. Abang depan lain. Tak lah. Dah kira. Kenapa pula? Umi ada golf. Astagfirullahaladzim. Ni bawa golf. Jom. Hah? Golf? Jom. Kat mana? Oh, mini golf ke? Ada freezer itu. Oh yeah, ini dapat main. Masuk mana? Sana kot. Thank you, Mi.
cuba. Setengah Semua jam. dah main lah. Semua dah main. Ya, ya. Umi Ali satu tim, kita satu tim. Okey, Asyik lawan siapa dulu? Asyik sini. Tak kisah. Jangan tinggi sangat. Tak, sekali je. Sekali je. Mula daripada awal. Orang pandang kamu. Nampak sangat. Nah. Tepi. Bagi orang lain pula. Aduh. Sakitlah perut dia kena situ malam. Okey. Pro main. Okey. Apalah Tunjuk. pula? Apa pula? Abang pula. Okey, abang. Okay, lepas ni Umi. Ya. Jangan jadi macam Asyik, Wan. Okey. Okay, Umi. Ni kena kat sini. Umi. Kena pergi sana, Umi. Cek. Ini ada boleh sekali je. Kita tag team, kita sambung-sambung. Tak masuk, tak masuk. Mari pula. Masuk. Tak masuk. Okey. Cek. Oi. Alah, halang. Nah, baik. Kalau Alik. Balik mana? Kalau tak tadi. Wei, sikit lagi nak masuk tadi. Dekat skuter. Tak masuk. Bang, cepat bang. Masuk belakang. Bagi yang mana? Sikitlah. Boleh percaya. Dah. Bang. Sebab Asyad. Sentuh sikit. Okey, jom. Lubang kedua. Lubang kedua. Ambil ni. Ambil yang bola. Umi Ali gerak dulu. Menang. Okey. Umi depan situ. Hole number 2. Allah, easy ni. Tepi. Orang tera perlukan ruang. Straight je ni. Wah! Keluar. Keluar. Check. Quick. Sabar. Kita macam mana nak naik? Jangan ni, kena pusing. Yelah, betul. Kena pukul jugalah sampai sini, naik sendiri. Nah. Pak. Pak. Sabarlah Umi. Ya. Kedua. Aduh. Baik, bang. Penat balik je ni. Sini rekod pula. Tak, kita biar ada stand je lah. Ha? Biar ada stand. Ambil sudut je. Tak apa. Tak jelas nanti. Aduh. Okey, tak apa, tak kuah. Aduh, jenah je ni. Okeylah. Ya, okey. Apa je? Songkit. Alah, songkit pun tak boleh. Kena tolak sikit lagi ke tengah. Saya tolak bola ke sini. Kita tak main gol betul lah. Kita main campur masuk dulu je. Ui. Okey, siap pula. Abang. Ya Allah, tolak. Okey dah tu. Okey. Senang. Cik, tolak sikit. Dah kata tolak ke tengah sikit, dia bagi kat sini. Ni boleh letak tengah ni, tolak tengah. Abang ah. Selama kita kat sini. Kat sini je. Macam tu. Allah, baik pula. Booking tengah. Okey. Dah booking. Okey. Asyik, tolak sikit. Tolak. Ya. Aduh.
Senang pula. Satu sama. Dah kalah je dah. Dah lah. Kalah je lah. Di sini. Bak sini, Wali nak try je. Kejap. Isyad. Dia try je. Atas lah white. Ingat bawa balik sekali. Ya. 3 kali lah, 3 kali. Boleh sebenarnya. Okay. Balik. Kenapa dia macam ni? Kenapa dia macam ni? Ha? Tiba dia. Dia. Dia dah Lembik. sama. Melembik lah. pula. Tak, boleh tak? Dia tak payah tegak. Dia clean je. Sekejap. Sini. Sekejap. Okey, dah. Oi. Dia belok dalam pipit. Berdi lah, berdi. Ni satu kali je bang. Tak masuk. Betul lah sikit. Masuk. Ha. Woi. Zigzag. Abang. Bang, please satu je. Tepi kamera. Dah watch and learn. Kamu nak pukul dulu Dia tak ada. Macam nak pukul. Dia dapat dengan dinding. Tolak sikit lah. Mana dia? Mana boleh? Dia nak pukul. Saya nak pukul kau sini. Awak tolak tadi boleh je. Dah. Tak. Bantai yang main-main. 2, 1. Yes. 2 sama. Okay. Lagi kali aku kan nasib je. Ambil bola. Okey. Bukan tempat pula. Kejap. Oh, ni susah ni. Dia sengit. Dia menyengit. Cek. Abang start dulu. Bagi dah. Tadilah siapa shot dah. Ha? Tadi lah. Awak tak pernah first. Siapa nak first? Balik lah first dulu. Janganlah. Okay, cepat lah. Yang ni lah. Boleh lah. Selamat lagi. Sekejap. Lurus. Waktu dia tak nak apa first. Awal balik. Mula balik daripada awal. Asyik dah katik dah tak nak bagi apa-apa. Bye. Boleh menang dulu. Ya, ambil gambar. Phone ni mana? Ambil yang gambar. Action. Nak dari side mana? Sana. Cepatlah. Ambil kamera nombor 2. Satu lah, 1-0. Dua. Nampak satu badan. Sampai Arah sana Raf. gambar-gambar je. Ya. Ada singgah. Dia. Cepatlah. Dah dia. Oh. Zat, laju Zat. Nak fokus, nak zoom satu badan. Okeylah. Okey, ni. Dah kata. Mana? Nanti tunjuk cara cantik. Nah, cepat. Tak apa asyik dah. Nah, bang. Bagilah bang. Cepatlah. Mila tak gol. Tak masuk. Tak gol benda. Jangan kamera. Ni. Masuk. Astagfirullahalazim. Okey, dia mau terus. Astagfirullahalazim, tak masuk. Dua sama. Astagfirullahalazim. Sama. Asyik first. Abang. No first. Okey. Asyik, boleh nak ambil gambar? Nama siapa? Asyik dulu kejap. Asyik seorang. Pergi kat sana. Sana, kamu kat sana. Mana nak ambil gambar-gambar seorang? Dia main, peganglah. Ha.
Pun murah lah sini kami apa ini? Macam ni. Okay, ni. Okey lah tu. Just shot ke depan mah. Ambil. Padahal dah kita sing. Sekejap. Melambung ke sini, confirm. Okey, Asyik tandakan ke sini. Baru kata keluar. Berangin. Mula balik. Kuat-kuat pula dah. Asyik sana. Asyik sana. Ambil kamera dah. Tak apa. Sayang kejap lah. Dah. Dah. Set, shoot terus. Anak-anak sana. Arah Masyad. Sana. Nak. Okay, 1, 2, 3. Sini pandang sayang. 1, 2, 3. Tak masuk. Keluar. Nah. Ni Asyik dah tak boleh nak pastikan dah lah. Duduklah kau kat situ. Duduklah kat situ. Mana Mi? Ulang. Yeay! Kenapa tak all in one? Okay, pergi. Mana Habis ada kan? all in one macam tu? Adalah. Bismillah. Yeay! Dah masuk bos. Nak balik first. 3, 2. Ya, boleh nak ambil gambar. Jarak 6.5 meter. Ui. Cantik. Okay, abang try. Depan ni bukan. Depan lah. Alamak. Wah, masa. Alamak. Depan. Berbisa sekali. Okay, Umi. Tengok. Teman. So, kena kat tepi lah sebab bola Ya, kat tak sini. Tawar pula. Tepi. Sabar. Sekali shot je ni. Habis. Sekali ating. Bagi kat sini. Pergi keluar balik. Pusing. Berdiri kat atas tu. Ha. Bagi. Baik. Tawa. Sini. Cepat. Kalah. 3 sama. Kalah. 3 Habis kami. Lagi. Astaghfirullahaladzim. Lagi. Yeay. Umi tarik. Weh, okey. Stres. Jangan terang. Kali lah. Sekejap. Okey, jagi. Kita lagi. Nombor 8. Kejap. Okay, go. Sikit lagi. Nak balik. Tak asal. Arah ambil je lah lagi sekali. Mulai pada mana. Umi lah. Sana lah. Mana? Asal lawan abang ah. Boleh? Jagi ada masa. Jagi. Kita ada masa. Tepi lah. Ui. Oh. Bang, shot bang. Bang. Shot. Sekali. Okay, habis kan? Shot bang. Nice. Tak nampak. Ha? Kamu vlog. Habis macam mana? Dah balik tak nak ke tepi kamera.
Cantik. Okey, baru. Boleh habiskan. Baru boleh. Yang ni shot padu. Ajar mantra. Sabarlah, boleh tak? Sabar. Tadi bagilah. Abang finisher lah. Bagilah abang. Abang nak try juga mulut. Jangan macam tu. Handphone pun tak boleh. Mana? Okay, go. Nombor 2. Ni par 5. Ini 5 kali. Tak ada. Keluar. Mula balik. Dah kata dah. Mula balik. Tipu. Ada tepi Ram? Yes. Oh, lama bis. Aris tepi Aris. Allah. Sikit lagi. Geli-geli. Tak pejam mata lihat. Boleh. Try lah. Try. Abang. Hole in one. Two hole. Balik. Memang dia cipta terror lah untuk benda ni. Tak pakai shin guard. Okey, kan? Awak kena mak awak punya bola. Nanti melambung. No. Ada feeling. Ketuk kau main geduk. Salah. Kenapa empat sama? Tahulah main penting Walid menang. Empat sama je kan? Sengit. Perlawanan ini sangat sengit. Hole in one. Cantik. Apa singit tu? Ya. Habis. Pukul lah. Balik. Abang tunggu sini. Macam mana? Apa tolak ni? Okey. Tadi bola telok dah. All eye on me All eyes on me. Bismillahirrahmanirrahim. All eye on me. All eye guduk. Malukan. Abang bagilah dia. Abang belum. Dah lah, dah pukul dah lah. Tak kena bola lagi. Okey. All eye on me. Mula. Tak boleh. Mula dia pada awal macam ni. Problem. Tadi dah tersangkut. Yeay! Menang. Keluar balik. Dah lah. Keluar balik. Dah. Asyik dah lah. Mula balik. Sini lah abang. Mula balik. Abang. Okey, bagilah. Don't touch me. Don't touch me. Don't touch my. Tak payah bising. Dua-dua tak boleh pakai. Dah lah. Sebab Bagilah try. dua-dua sembang lah. All eyes on me. Nah, buat. Oh, nak songcok kan? Dah dekat-dekat rembat jauh. Kau temukan. Ya Allah.
Kaki Panas. sana lah. Esok. Teruk ni. Okey. Dah, jom. Ada sikit. Jom. Kenapa? Kenapa? Malah sebab dalam tak ori. Jom masuk. Masuk sini ke? Ya, je. Kebun bunga. Ni mana? Tanam sini ke? Buah sedang jualan cuma sini. Buah saja luar. Sayur sini. 10 ringgit. Tu apa? Blueberry bos. Blueberry. Kat mana? Kat mana petik? Tu kan luar. Ni cili apa ni? Cili? Cili lada apa? Pepper. Ghost pepper? Pumpkin. Cat. Suka je. Tak tahu pun. Tu bangtus. Pokok bangtus. Cactus. Tajam ke? Ni tak tajam. Tajam. Ada jual apa sini? Bunga, cactus semua. Ni apa? Pudina. Pudina. Pudina apa? Cili. Cili padi. Ke cili merah? Ini apa ni? Comel tanam macam ni eh. Kalau mak cantik eh bunga. Cili apa ni? Kenapa dia? Tanam ni ni. Aku suka lah pokok ni. Oh! Cantik eh. Pokok palsu pula ni. Ada apa pokok betul? Tanam kat rumah opah best ni. Setawa. Setawa. Tapi tak sesuai kan, rumah kita panas kan. Apa tau? Ini kata. Ini apa? Boleh nak pusing balik ni. Boleh ambil video kan? Ha. Ini blueberry. Balik nak ambil gambar. Sekejap lagi nak pusing balik. Beli blueberry. Blueberry. Dah. Nak pergi bagi makan ikan. Itulah saya. Wih, cantiknya bunga ni. Serius lah. Comel macam saya. Bunga mata bulan. Adik. Bunga ros. Ha? Bunga ros. Apa? Nenek Ros. Bunga ros. Ada planet kat sini. Ini. Ni bunga ros. Comel kan? Ni ros. Rosmarina. Ni apa? Rosak. Ni rosa sasa. Ini rosa. Yang orang cantik ni. Cantiknya. Ni punya iPhone. Ya. Ni apa? Madu dari Dia nak ambil gambar lah. Sekejap. Kamu bawa tab. Kan jatuh. Tak. Ha. tak.
Bot tu kita kan nak main kat Putrajaya. Ramai. Ramai lah Sat. Gila gilirannya. Nak bagi makan ikan. Lid, nak bagi makan ikan. Lid, nak bagi makan ikan. Jom. Mana? Mana? Bagi makan ikan. Ada duit tak? Ada cash tak? Ya. Kayak mana? Excuse me. Baba, sini siapa? Ini semua makanan. Rasa dia nak pancing kan. Oh, bagi lagi, bagi lagi. Lagi dek, lagi. Lagi dek. Macam boleh pegang je kan. Oh. Wah. Banyak terus. Tu keli besarnya. Itulah tu. Wih, naik. Ah, okey. Banyaknya. Ui, ada Sini Aisyah, sini Aisyah. banyak ni kat sini. Tak ada lepas sangat ke? Mi tolong mi tu nak buka. Oh, ya. Pelan-pelan. Alah. Jaga. Nanti dawai kokot tu termasuk dalam mulut ikan pula. Hati jangan sampai pecah. Pelan-pelan. Buka dawai tu betul-betul. Okay, nak campak tu campak. Dia kalau kena kasih kaki, boleh tersangkut. Kita main benda ni kat tempat lain lah. Kat Putrajaya ke apa. Berapa ringgit ni? Oh, boleh. Ini besar. Ya, sini. Bagilah sini pula. Beli gorgon. Tak payah atas ni. Tabur je dia datang. Nampak? Berabot. Oh, semua beredar. Berabot. Yang keli tu buka mulut ke main. Oh. Oi, masuk. Oh. Beli. Telan tak? Kunyah Bagi tak? je. Kunyah tak? Main makan je. Ya Allah, ada sebong. Tanah bagi. Apa dah. Bagi betul. Apa bagi satu-satu bila nak habisnya? Bagi yang jauh-jauh. Dia kena pancing. Besarnya keli tu. Geli, buka mulut geli. Keli gergasi ni. Masuk. Geli, buka mulut lagi geli. Allah. Busuk Panasnya. Rasa dia nak pancing kan. Boleh.
Macam nampak lautan mulut je daripada laut tasik ni. Mulut-mulut ni. Dah masak lagi. Tengok. Allah, Encik. Masuk mulut. Tak payah duduk situ. Island Water ni tempat beriadah, berrekreasi. Ada bot-bot macam tu. Alamak, beratur. Nak bagi ikan. Jalan Jeriau. Oh. SK Bukit Fraser. Ini perumahan. Nak tak ada sekolah atas ni. Ada. Macam kamera lah. Kamera genting. Genting tak ada kan? Ni rumah turut sekolah. Ya, Genting Island ada sekolah ke? Tak ada. Asal ada. Mana ada? Tak ada dekat area. Pergi sana, nak ambil gambar. Oh yelah, Genting tempat tu macam timpak. Yang pijak tu takut ada tak kucing. Ya. Okey dah. Jadi 1 2 3. 1 2 3. Alright. Cari bau tai kucing. Ya. Ya, kita explore lagi Bukit Fraser. Seterusnya kita di Nak main pun mana? pet dog. Mana? Pet dog. Dog ni Anjing. bukan. Itik. Dak. Itu dak. Dak. Apa dia? Ya. Yeah. Balik masuk. Okay, jom. Guys, kita masuk ke dalam Pet Dog Fraser Hill. Ada archery. Ada acik. Ada naik kuda. Sorry gegar-gegar sikit. Kita tengah turun bukit sekarang ni. Okay, kita dah sampai Pet Dog Wonderland. Pet Dog Fraser Hill. Sini semua sini. Mana? Sini boleh ni. Boleh. Macam inilah POV seorang yang rendah. Sejuk ah. Angin menyejak. Suhu sekarang 30 je. Ambil gambar sini ya. Kalau tahu Zem. Tengok. Ambil gambar. Mana? Asyad, sini Asyad. Sini. Sini, boleh nak sini. Sini dulu. Jom. Airnya tak tinggi. Gambar, kejap. Apa namanya? Ini. Untuk bebo dia lah. Ini je. Okey. So, tarik ini. Ini Tengok kena klik kan? Kita sekadar letak je. Ni. Masuk. Mau enggak? Tarik tali je, jangan setengah. Tarik je bang. Sampai titik. Dah start belum? Oh. Syat slow lah Syat. Aduh. Allah, atas lah Syat. Atas.
Daripada sini eh? Daripada tepi. Ah, bawah lagi. Ha. Tak boleh, tak bagi. Oh, semua. So, lenguh. Tak, record je lah. Record sampai habis. Macam mana? Kamu buat apa? Aduh. Mana tu? Pula. Oh, baik. Ada tu. Ayahnya benar. Tadi kena putih dia. Berat bang, berat. Oh. Kuning. Oh. Last. Alah, di sini pula. Berat juga. Dan cakap tak percaya. Oh, kena atas. Dah. Alah. Itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Dekat line. Ha, ni muka kuda. Tengok ni, taman dia. Hobbit, Allah, pancingnya. Pancing. Lembu tu. Lembu pula. Jom naik. Naik sini naik. Nak lalu. Apa tu? Telarat. Jom ambil gambar sini. Biasa dengar bunyi. Aduh. Dah nak terbang nanti. Tak kalau ikutkan joyride dia tak lagu macam tu joyride. Takut dia melompat tau. Ikutkan joyride dia tak macam tu joyride tu dia Dia mengamuk pusing ha. je. Dia macam dia nak keluar daripada tu tau. Ish, takutnya. Nama pun Warrior. Tak masalah Warrior. Budak Nama ni dia Tesco okey ke lah, tak? Budak ni memang penjaga. Yelah macam kau menakutkan. Mana Kuda orang ni je. mana orang dewasa. Ha. Ish. Sedapnya dengar bunyi hentakkan kaki. Ha, dia macam dah. Ha. Tantrum dia tengah tantrum. Ya. Kenapa dia? Takut dia gigit ke apa. Tak pun. Aduh, okey. Kita dalam perjalanan nak turun. Ya. Dah ada ketua. Ni, masuk bang video. Okay guys, kita nak turun dah. Tengok jalannya. Rakaman ni nak tunjukkan jalan dia. Ni jalan ni sahala. Tak dia naik. Tapi dia macam ular. Oh, macam lagi tajam. Tengok rakam-rakam. Tapi jalan dia cantik. Jalan tak baru. So far cantik lah. Tapi still tak boleh laju lah. Jalan dia beliku. Berbelit-belit macam ni lah. Warning dan Wah.
Marudita cantik. Memang betul-betul tak relax jalan ni. Macam banyak dengar bunyi air tapi tak tahu lah tu sungai ke Longkang. longkang ke saluran apa kan. Jadi confident je. Okey, nanti kita datang sini mandi sungai. Dah. Okey. Oh, dah tengah hari, dah tengah hari nak masuk petang tu. Wah. Ingat apa red carpet. Sekali tu asap. Ah, Nah, ni gabus ni. Asap tebal sikit. ada kabut. Ah. Oh, sejuknya. Ambil video kat luar. Rasa tak? Rasa sejuk. Segarnya. Ni tak nak tinggalkan Fraser lah. Ui, tingginya insyaAllah. Umi ada berulang ah. Umi ada berulang. Ui, Wah. balik ni macam tempat Sana, hiking sana, balik. sana, kiri. Balik. Ha? Macam tempat hiking siap pagar-pagar ni. Ikut. Hiking lah ni. Okey guys, kita berhenti dekat air terjun Semangkuk. Dalam perjalanan nak ke Bukit Fraser ni ada air terjun. Bagus lah. Ya. Tu tak tahu tu. Ni je. Mana ada kisaran air? Mana? Tak ada. Ni lihat ambil gambar kamu, lihat ambil gambar kamu. Sekejap. Sekejap. Dah, jom. Tahu lah boleh mandi ke tak. Balik. Kat atas tu air dia tenang ke? Sama kat sini lagi. Sampangan lah ada kumpul air. Oh, Sana. Ke kanan. Okey, yang pangan Sungai Selangor. Jom masuk. Okay guys, kita berada di Lookout Point, Ampangan, Sungai Selangor, Pulau Kubu Baru. Ni tempat santai-santai. Kata nak gambar je. Apa ni? Wow. Ampangan, Pulau Kubu Baru kat sini. Itulah dia buat macam tempat tarikan. Nampak ingin. Sabarlah. Wah. Nak tak nak cuba Tumpangan balik. tu. Nak cuba balik. Inilah sumber air. Tadi mancing lah sini. Jom ambil gambar.
Okay dah Ram, buat penutup. Apa total ke apa? Okay guys, kita dah habis dah perjalanan pergi Bukit Freezer. Frozen. Jadi kita dah habis Freezer. Kita dah habis dah percutian kita selama 2 hari 1 malam di Bukit Freezer. Lembu terlepas. Okay. So setakat ni itu je yang kita orang mampu pergi. 2 hari 1 malam. Sebenarnya banyak lagi tempat yang kita orang tak explore, tapi kita orang sempat sikit je. Okay. Okay. Saya harap lepas ni kalau saya recommend lah tempat jangan lari Freezer Hill tu. Saya recommend. Total saya nak bagi 9/10 sepanjang perjalanan kita. Jangan lari. Okay. So itu je lah untuk video kali ni. Kalau korang rasa best, jangan lupa like, subscribe and on notification. Bye bye, see you next time. Assalamualaikum.